Assalamualaikum. Lama tak buat video Saja nak share ni. Solo ride nak balik Ipoh. Sekarang saya ada dekat Petronas Section 20 Shah Alam. Baru lepas isi minyak si balik ni. Memang tak ada prepare apa-apa pun. Sebab keputusan nak balik Ipoh sehari je pun. InsyaAllah besok kalau tak ada apa-apa arah melintang, saya nak melawat kubur arwah mama saya lah dekat Tambun lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Amin. Okay, let's go. Okey, dari Shah Alam saya ambil Highway Gayatri Highway Gayatri. Kemudian daripada Gayatri susul keluar kita ambil Plus. Okey, daripada Plus terus mungkin keluar dekat Simpang Pulai kot. Macam tu. Alright. Oh, hujan guys. Hujan. Ini dekat Batang Gali, So ingat nak tukar baju hujan tu. Dan ingat punya kedah. Tengok sampai sini makin lama makin lebat pula. Tak apalah, jalan dah jauh kan. Nak jalan jauh lagi. Kita tukar raincoat dulu lah. Alright. Okey, dah sampai Simpang Pulai lah. Hujan sepanjang jalan lah. Start daripada Rawang tadi, sampailah stop ke Batang Gali tadi, sampailah sini memang hujan sepanjang jalan. So tinggal lagi beberapa kilometer je nak sampai. Alhamdulillah so far Walid okey lah. So alhamdulillah dah sampai dekat Ipoh. So sekarang dia dekat Pengkalan. Singgah Speed 99 beli ni Berugigi. So persoalan dia masih relevankah lagi SYM VTS 200 ni pada tahun 2026 ni, yang dibanjiri oleh pelbagai model-model skuter dengan harga yang boleh dikatakan murah lah. Tapi Alhamdulillah penggunaan daily SYM ni saya guna sehari dalam 100 plus kilometer pun alhamdulillah tak ada masalah. Just jaga servis dia, jaga maintenance biasa lah. Minyak hitam, lepas tu 2 kali tukar minyak hitam, servis belting. Alhamdulillah dah sampai. Alright. Minyak boleh tahan lah. Minyak tadi isi dalam RM10 je, tak isi banyak pun. Dia ada 1 bar tu, lepas tu isi RM10 lagi. Dia naik lagi dalam 2 bar ke 3 bar, bukan macam tu dia. So tak ada bawa speed mana-mana pun, just relax je kan, santai-santai. Okey. Persoalannya sekarang, dia bukan nak share ride tu. Persoalannya sekarang, masih relevankah lagi SYM 200 di tahun 2026 ni? Alright, kita jumpa part 2 nanti besok. Besok part 2. Okay, alright. Assalamualaikum. Zaz.